Aku memang sangat puas hati. Masuk je bilik, nampak macam ada TV dekat bahagian dinding. Tapi ini adalah projektor daripada Lumos. Kecil, fleksibel. Yang paling bestnya boleh rotate 360. Nak tengok sambil baring, dekat ceiling pun boleh. Untuk application memang sangat banyak. Dekat sini dia ada Google Play Store tau. Boleh download lah yang kalau kita nak apa-apa application yang disediakan dekat dalam Lumos projector ni. Cara nak pasang Lumos ni pun memang sangat senang lah. Dengan satu wire yang macam ni, dah boleh tekan on dekat atas ni. Terus dia pancarkan video ataupun movie yang kita nak. Dekat bahagian belakang ni, banyak port yang disediakan. Speaker dia pun ada dua, kiri dan kanan. Okey, sekarang ni kita nak test sound dia. Highly explosive. Excuse me. There's more room on the sidewalk, folks. Please. I got blueprints here. A little help? A little help, please. Nak main game pun boleh. Korang nak main game lumba lari, lumba kereta, semua ada dekat sini. Memang sangat berbaloi lah dengan Lumos projector ni. Dapatkan dekat di beg kuning.